Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Siapa Jabir bin Abdullah Al-Ansari? Sedikit sebanyak kita nak tahu yang latar belakang dia kan, nak dapat pengajaran daripada sahabat-sahabat ni. Nama penuh dan keturunan beliau ialah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Amr bin Sawad bin Salimah, bukan Salamah, Salimah Al-Khazraji Al-Ansari Al-Madani. Kunyah beliau, dia mesti ada, kalau Arab dia mesti ada kunyah dia kan? Kunyah beliau ialah Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad. Sebab anak dia ni ada yang nama Abdul Rahman, ada yang nama Muhammad, ada yang nama ini. Jadi semua digunakan sebagai kunyah dia. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat utama Nabi SAW. Beliau terbilang salah seorang daripada 6 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1,540 hadis daripada Rasulullah SAW. 58 daripadanya disepakati Bukhari dan Muslim, yang ada dalam Bukhari dan Muslim. 26 daripadanya hanya diriwayatkan oleh Bukhari, tidak termasuk yang tadilah. Ini dalam Bukhari sahaja. Dan 126 daripadanya pula hanya diriwayatkan oleh Muslim. Bukhari tak ada. Ibu Jabir bernama Nusaybah binti Uqbah bin Adi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah ikut serta dalam perjanjian Aqabah kedua bersama ayahnya. Beliau juga telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 18 peperangan. Di akhir hayatnya Jabir bin Abdullah telah buta dan meninggal dunia ketika berumur 94 tahun. Sembahyang jenazah beliau diimami Aban bin Uthman. Ini anak Sayyidina Uthman. Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Itulah sedikit latar belakang Jabir bin Abdullah. Jadi ceritanya ayah dia ni terbunuh, mati itu Nabi SAW. Sebab sahabat-sahabat dekat pejuang-pejuang semua mati. Bila dia nak tengok Rasulullah tak bagi tengok, orang lain tak payah tengok. Teruk sangat dah rupa ayah dia tu, teruk sangat, tak payah tengok. Lepas tu dia pasal kahwin, sebut kahwin tadi, nak sebut lagi pasal kahwin, cara sahabat ini. Cara sahabat ini kebetulannya Jabir bin Abdullah ni kahwin. Rasulullah tanya, Rasulullah pun tak tahu dia kahwin. Lepas tu dia dapat tahu. Dia tanya, kamu kahwin dengan anak dara ke atau dengan janda? Dia kata janda. Boleh kan? Nabi SAW kata, kenapa tidak kahwin dengan anak dara begini? Dia kata tidak, sebab saya fikir begini, ayah saya mati meninggalkan adik-adik saya ramai, kecil-kecil lagi, kata dia. Jadi kalau saya kahwin dengan anak dara, siapa yang akan menguruskan adik-adik saya ni, yang jaga dia? Itu sebab saya kahwin dengan janda. Rasulullah SAW mendoakan keberkatan untuk dia. Tengok cara sahabat fikir. Dia bukan ikut nafsu, dia ada cara dia sendiri. Dia fikir adik-adik dia ada, ayah dia tak ada, macam mana. Ini bila berkahwin dengan janda, kadang-kadang biasalah kan, dia sudah ada anak, dia jadi anak kita pula. Jadi kita tanggung dia, anak dia, tanggung anak yang lain lagi, adik-adik lagi kan. Penuh dengan tanggungjawab sebenarnya. Penuh dengan, dia tak fikir dari segi nak seronok semata-mata. Itu silap kalau begitu. Tapi kalau kita nak anak, kahwin dengan janda yang umur 45, tak ada lah anak kan? Itu terpulang atas pertimbangan masing-masing lah. Pertimbangan masing-masing lah. Jadi ada keutamaan. Dia fikir begitu. Nabi SAW doakan keberkatan untuk dia. Jadi masing-masing apa maksud? Kalau maksudnya baik, ikhlas untuk melaksanakan tanggungjawab, itu tentu direstui oleh Rasulullah SAW.